Yang mencari touring yang slim sikit, yang tak berapa besar sangat, yang sisi besar, korang boleh ambil motor ni. Okay, ini adalah MVP Mobil Daily T502X yang terbaru punya, datang dengan dua color, wanita dan juga warna biru. Alright, so apa yang special sangat pasal touring ni? Okay, kita cerita sikit lah 502cc kalau ikut displacement cc yang sebenar dia dalam 486 lah. Okay, 2 silinder, okay, 4 stroke, 8 valve, liquid cool dan juga dengan double overhead cam. Dan menghasilkan dalam 47 horsepower dan juga dengan 45 Nm torque. Misal kata kalau atas highway tu bolehlah dapat top speed dalam 106 ke 107 macam tu. Alright. So dari segi safety kalau kita atas highway, dia pun dah datang sekali dengan double disc braking system yang sangat kuat. Lepas tu datang sekali dengan caliper, J1 punya caliper. Nampak? Padu tak padu? Depan tayar dia saiz 110 tayar depan, tayar belakang 150. Tayar pun dah datang sekali dengan off-road. Kalau cerita pasal off-road dia punya mode dah ada dua. Satu untuk standard, satu untuk off-road. Korang boleh adjust antara mana yang korang nak setting, nak boleh pilih option dia. Alright, so bahagian depan windshield ni dia boleh adjustable lah. Lampu dia LED lah, depan belakang. Of course lah Mat, sekarang semua dah LED. Lepas tu ni LED dia, korang boleh adjust, nak tutup sini, buka sini pun boleh, tak ada masalah. Yang ni pun dia punya bahagian lampu extra dia lah. Alright, so untuk dia punya ketinggian dia dalam ni boleh katakan 830mm. 830mm, Adli dalam 168 ketinggian Adli. So kalau Adli naik motor touring ni, dia agak jendek sikit lah sebenarnya, walaupun dia dah pakai kasut. Tapi dah lama pun touring, memang agak tinggi sikit lah. Berat dia 210 kg sahaja. Nampak? Tak berat sangat pun. Bagi Adli agak balancing, senang untuk Adli nak kontrol. Dari segi handle, easy handling, ringan, tak berat pun. Tak ada nak sampai nak kena jani lah, nak kena pulas jani kan. Ini ringan je, nampak? Okay? Yang ni pun ringan juga. So untuk bahagian aksesori dia ada bagi sekali dengan handguard, okay, dengan crash bar dan juga dengan dia punya top right dia. Yang ni pun dah datang sekali yang dengan USB charging port. Lepas tu bahagian meter dia, korang boleh datang sini tengok. Okay. Bahagian meter dia dipakai dengan TFT meter. Tu dia, TFT meter. Kau boleh tengok pelbagai setting yang ada dekat sini. Okay. Macam-macam pilihan ada. Okay. So untuk dia punya tank dia dalam 18 liter guys. 18 liter Adli boleh anggaran lah dalam 370 km boleh pergi. Agak jauh lah, berbala lah. Motor kecil slim macam ni sebab ada yang 500cc tapi yang jenis besar punya. Yang jenis macam meninggi. Tapi yang ni okey lah, slim. Dua kali ready stock dengan Adli. So harga body dia berapa? Yang ni harga body dia 28,888 sahaja. Untuk harga body dia, yang ni boleh tarik sampai 7 tahun. InsyaAllah dengan Adli kita boleh apply deposit yang rendah saja untuk korang. Okay, free gift memang menarik gila dengan Adli. Okay, yang duduk kat luar daripada Seremban, jangan risau, kita bagi sekali dengan siap penghantaran saja dekat korang semua. Okay, so Adli nak beritahu, kita ada dua colour tengah ready stock sekarang. Warna biru satu dengan warna hitam macam ni satu. Kalau korang berminat, terus wasabi Adli, jangan PM inbox tak. Terus wasabi Adli terus sementara stok masih ada. Alright.